Buat gini tu, riwayat yang kedua kata, letak tangan atas pohon. Isyarat tu, isyarat tu. Lepas tu pergi sana, 3 perkara ada sebut. Selesai masalah. Seperti mana yang tersebut di dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Tahawi ada ni, pada muka surat 339. Ama yakfi ahadakum an yad'a yadahu ala fakhidhihi wa yushiru bi usbu'ihi wa yaqul assalamu alaikum warahmatullah. 3 perkara ada sebut. Tidak memadaikah kepada kamu meletakkan tangan dia di atas paha dia dan dia mengisyaratkan dengan jari dia dan dia kata assalamualaikum warahmatullahi. 3 perkara ada. Itu hadis mufassar. Itu hadis hak terangnya. Kita kena pakai hak tu lah. Gitu kaedahnya. Kalau hadis ni jumpa hak tidak terang yang samad macam ni, samad, kalau kita ikut fikiran kat macam-macam lah boleh jadinya. Boleh jadi seperti kita kata tadi, Nabi isyarat kata buat gini. Tidak memadai jika kamu buat gini. Buat gini. Berat lagu tu. Tak boleh. Dia kena tengok riwayat yang mufassar, baru terang. Jadi riwayat yang mufassar tu banyak lah. Dalam riwayat ni jelaslah kepada kita maksud Nabi kata buat gini tu buat lagu mana. Dan ini tidak bercanggah dengan hak dulu isyarat pada ketika tasyahud itu. Sudah sebut dah, jadi masuk molek. Jadi tidak nampak bercanggah. Itu kaedahnya. Jadi satu molek. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata Nabi SAW, seperti tadi jugalah, Nabi SAW kata uskunu fis salah, kamu diamlah dalam sembahyang. Diam tu maksudnya gerak-geri tu diam. Jangan tempat yang tidak sepatutnya kita bergerak, kita gerak. Macam saat ni nak pergi salat tu, tak payah akak. Kena diam di situ. Apa lagi orang-orang Hanafi, dia kata ni Nabi suruh duduk dia dalam sembahyang ni. Seperti mana tak boleh akak tangan pada ketika nak pergi salat tu, pada ketika nak rokok, bangun daripada rokok, tak boleh akak tangan dah. Dia kata bukan Nabi suruh duduk dia kan. Imam Bukhari marah benar. Apalah kata dia. Hak ni maksudnya suruh dia, dia tepat patut dia. Kalau lagu tu takbir tak payah akak lah kata. Takbir tidak kena akak juga tanya. Jadi kalau maksud dia tu mana tak usah akak tanya. Dalam semua keadaan ada. Walaupun bagaimanapun itu perkara khilaf lah. Khilaf tu khilaf, bukan bid'ah. Tak akak pun tidak bid'ah. Akak pun tidak bid'ah. Bahkan sahabat-sahabat masing-masing kata lagu ni hak sunnahnya. Mana yang sunnah kedua, ikutlah. Nak mana-mana pun tak apalah lagu tu. Cumanya kalau nak bawa ni sebagai dalil tak kemah tu, tak boleh. Untuk mengatakan tak ada tu, akak tangan pada masa nak rokok, itu tak kemah. Sini ni maksud dalam bab mana ni? Kalau kita tengok dalam hadis cerita ni, pada masa nak pergi salat tu, hak tu khusus dengan hak tu, bukan semua. Jadi kalau nak pakai hak umum, duduk dia dalam sembahyang, duduk dia dalam sembahyang. Gerak rokok sujud tu lah ke mana? Pak situ lah pergi. Jadi hak dimaksudkan dia, hak disuruh dia, waktu dianya. Habis dah situ. Lepas pada tu riwayat daripada Samurah, dia kata Nabi SAW suruh kami jawab salam kepada imam, dan kami berkasih-kasihan di antara satu sama lain, dan kami ataupun kita memberi salam kepada satu sama lain. Jadi Imam Abu Daud buat mari hak ni dalam bab sembahyang. Narudda 'ala al-imam, jawab tu imam ni. Jawab di sini maksudnya apabila tu imam tu salat assalamualaikum, mana dia beri salam kepada kita lah, tu makmum dia beri salam kepada makmum dia. Jadi makmum jawablah salam dia. Dia assalamualaikum. Sebab tu Imam Malik kata salam ni 3. Dia kata assalamualaikum warahmatullahi. Itu jawab pada tu imam mula-mula. Lagu tu Imam Malik pakai assalamualaikum warahmatullahi. Ni kepada makmum ada alik kanan. Kalau tak ada makmum alik kanan, tak ada, kita duduk ngusuk sekali dah. Lagu mana? Jadi tak usah lah beri salam. Dia bukan tak ada orang. Ada. Malaikat ada. Jadi beri salam ni bukan untuk orang saja, bukan untuk semayang sekali saja. Hak tidak, hak lain-lain pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana beri salam kita ni orang Islam ni nak damai, nak aman, nak tak sih kucak kacir, kiri kanan kata salam. Hak semayang, hak tidak semayang pun nak salam, nak sejahtera kita ni.
Itu maksudnya. Tapi Imam Malik kata, kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bila kita jawab imam? Bila kita jawab imam? Hak ni hak di kanan, hak ni di kiri, tu imam duduk depan. Kalau dia tu makmum tu duduk di kiri, tu imam dah sabarlah di kanan tu dia, bolehlah kita kata jawab pada tu imam juga. Ataupun kalau dia duduk balik kanan tu imam, di kiri tu dia jawab kepada imam. Tapi kalau dia duduk sama betul, sebab itulah dia kata kita pakai hak hadis tu sebut ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Hak dua ni maknanya untuk umum. Tu imam dah orang hak semaya seorang. Tapi kalau makmum tiga, dia kata itu mengikut Imam Malik. Itu jawab kepada imam. Sebab itulah berkasih-kasihan itu tak apalah. Dan beri salam kepada satu sama lain ni maksudnya adalah semaya. Dalam semaya maksud Assalamualaikum ke kanan tu kepada makmum lain yang lain. Alik kiri pun dah gitu juga. Itu maksudnya. Tetapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Jadi mungkin orang kata kalau berdasarkan hadis ini jawab kepada imam itu sah. Yusallim ba'duna ala ba'din, itu dua alik kanan alik kiri. Nak jadikan hujah tak boleh. Tapi Imam Malik tidak pegang hak ni lah, dia pegang hak lain. Sebab apa? Dia apa ni dhaif? Tu Sa'id bin Bashir dhaif. Perawi dhaif. Dhaif lah hadis ini. Dhaif lah hadis ini. Walau bagaimanapun hak ni dhaif, hak lain-lain ada lagi. Hak lain-lain ada lagi. Jadi kita dapat faham kalau kita belajar macam Abu Daud dan Tirmizi ni, bukan maksud pengarang dia semata-mata nak mengemukakan hadis yang kuat dah. Bila-bila tu dia nak royak sanad ni banyak, ni gini, hak ni gini. Kadang-kadang hak lebih kuat dia tidak mari. Dia nak mari nak royak kepada kita, nak perkenalkan kepada kita perawi-perawi dia. Terutama kalau dalam Tirmizi, lagilah. Dia sebut ni perawi dhaif. Lepas tu dah tahu dhaif buat apa mari. Dia nak royaknya macam-macam sanad ni ada. Lepas tu orang nak pegang lagu tu. Pegang dengan hak lain. Hak ni tak dia nak pegang. Dhaif. Ataupun sebagai sokongan sajalah, sebagai sokongan tu boleh lah, sebagai sokongan. Gitulah. Kemudian bab takbir ba'da salah. Takbir selepas sembahyang. Sekatulah. Wallahu